Sini. Okey. Okey. Cepat Nuri, cepat Nuri. Besar-besar tu. Nah Nuri, kau punya macam ni aku tolong set up kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tu biawaknya tu, nampak tu. Alah, biawak kau betul biawak. Biar je, biar je, biar je. Tak apa, tak apa, dah ada lagi. Nah Nuri, nah. Nah. Uyuh, meletup-letup tu. Oh. Mana? Sekejap. Makan dah Nuri, makan dah. Semat. Lah Nuri. Sembat pelan je. Sembat pelan je Nuri. Sini. Dia dah makan dah Nuri. Jangan bagi lepas, nanti lepas dia lari. Dia cangkuk sikit je kat belakang ni. Dia bagi tegang sat sikit je. Jangan sembat kuat sangat. Dia macam sep je tu. Alah mati. Oh tu, rasuah. Wow. Campak. Campak Nuri. Kau tengok ni Nuri. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tu. Pak, layan. Kenapa? Banyak ni, cepat. Kalau nak pakai pelampung pakai bang. Banyak ni. Nanti dia kalau lucut-lucut dia lari. Kan, mesti makannya. Oh. Lagi. Nuri. Tolonglah Nuri. Ya Allah. Oh, ni besar-besar ni, seekor setengah kilo ni. Tolonglah Nuri, tolonglah aku bagi kau ni Nuri. Tolonglah Nuri. Cepat kau beri ajar aja ni. Beza tak seluang dengan umpan biasa? Dia dah tenggelam tu, bagi tegang sut je terus sembat. Tak apalah. Sembat. Tak, sembat tu jangan kekuatan penuh pak. Dia macam Oi. Cepat Nuri, cepat. Ini macam bagi makan. Sebab tu aku bawa besar tu. Oh. Tu cepat Nuri tu. Ya Allah Nuri. Cepatlah Nuri. Stres kau padan muka kau. Pengalaman masalahnya. Campak je, tak apa, campak je. Campak je. Tak apa, campak je dah. Terus jamah ni. Iya, dia seluang, dia jahat betul. Dia memang geram gila dengan seluang. Tu aku cakap kalau ada seluang, tarik sebelah kasih sikit. Makan dah berapa kali kau ni? Dah 7 ke 8 kali lucut dah ni. 3 Dah. Lepas. Tu. Nanti dia boiling. Tu nampak tu. Mati ke? Dia kalau mati tak mau tau. Makan sup. Aduh. Pergi tu. Sini. Agak dulu. Nuri tak pandai main geng. Bukan first timer. Ya, aku takkan sikit lah. Mungkin terlampau longgar kot kau tak biasa main ni. Dia tak nak lah dengan aku Ri. Dengan kau dia nak. Belum lagi.
tadi yang pegang bulu-bulu tu. Dia kau dah lepas tu, habis lah. Dia culas sikit. Mak ni bawa pokok pula. Ya, dah jauh. Kita dah kasih lucut je. Oh tu, dekat Abang Han tu. Oh. Pak, macam tu je. Pak. Macam tu je. Ha, lain macam tu je. Mana? Tak naik juga. Asam. Sis. Tak, maksudnya aku sembat dia tu. Ya. Nah, ambil lah. Ya. Tak ada. Pakai lu. Belajar dulu. Binawi dia bulan memang macam ni. Memang lucut-lucut je. Ayolah, ikutlah. Dia kalau dah lucut, biar. Desas-desusnya nak naikkan dia, susah tu. Matilah seluang aku. Dia kalau mati tak mau, lambat sikit. Oh. Macam tu Ri. Oh. Oh, tu yang sedap Ri. Oh, tu terbang Ri. Oh. Wah. Wah, lesen pertama Ri. Buat betul dia punya lompat. Nah. Mana lain tu? Nah, aku nak pakai casting. Dah. Kau pula. Dia kalau seluang dia jahat dia. Dia tengok YouTube paling macam ni, dia terus sambar asal dekat sambar. Kat sini tak mau. Nah, Kali kedua, ambil kedua. Gaduhkan tu. kecil lah. Tapi boleh lah. Tak yang. Oh. Alah. Abang Han dah geram tu. Lambung man. Kau setting. Aku sanggup pergi ambil jala lagi kalau buat tu. Jangkut dah tadi. Tu dapat tu. Seluang lari kat atas. Ui, sebelah pelampung aku je kau tengok. Tak tahu dia tak nak oh, kau tengok dia sambar. Oh. Pak geng. Oh, terbang dah. Oh, oi. Oh. Dalam betul lah dia punya. Mau. Ui, kau tengok tu. Oh. Kau tak lucu pula. Kau lah. Buat betul. Nah, macam. Yang tengah banyak ni. San, tukar ban. Tukar setting. Kira apa aku? Tukar. Ada dalam beg tu bang. Dalam beg. Baik tukar. Ni yang grup besar tak ada lagi ni. Campak Nuri, come on Nuri. Ha, tolonglah naik seko. Kau jangan malukan Joranduk tau. Dah biar dia. Ha. Dia dah jauh dah pergi dah. Dua ekor dah pergi dekat dia. Dah suah. Dah suah. Okey. Tak apa, tegang je, bagi tegang je. Relax je. Relax je. Uish. Aduh, member dah kena racun. Aduh. Besar ni. Besar ni. Aku Alamak. Sini, pakai tali. Nah, Alhamdulillah. ikan pertama bangau dekat Skincan selama ni. Ri besar Ri Lagi Ri. Tu campak je lu. Ha? Bulu. Cepat. Dah ada aku dah cam tadi.
Kalau nak tahu geng, Nuri tak pernah dapat ikan. Akhirnya aku percaya dia buat dia tak bangau. Cepat. Aku dah cam tadi tu. Ucul lah dia ucul suwi-suwi. Mati dia mati tak mau dia. Dah ni Pak. Ha ah. Soalan ni susah nak roket. Campak. Jangan nanti baru datang ada modal tak bangau. Dah campak je bio. Masuk sini Pak ya. Ha. Yang apa tu? Dah bagi duit belum? Astagfirullahaladzim. Bodohnya mengaruk tu je. Dia sebab kita dah main-main tau, dia lari tau. Tapi tak apa lah, lepas je, layan je. Matakel dalam bang, dalam beg satu lagi kuning. Belah apa? Wuih, kenapa lucut? Cepat ri. Aku rasuah lagi. Tu dekat bawah pokok sana tu dah. Oh, dia main ke sana Tak, dia macam tu bang. Dia kalau dikacau, yang ni bang. Mata kail, saya tak jumpa ni. Ni borak buat sampai Lampung. Yang mana satu ni? Ini ya? Kalau nak senang yang ni lah, yang sendal ni. Sendal. Cepat ri. Besar tu. Saja aku nak gelabahkan dia geng. Aku tahu sebab dia Gabra aku. Monyet tu dah gabra dah belah. Monyet tu belah lah jangan macam. Tengok depan ni je. Di mana Pak ni? Lari seluang itu. Ni boleh ni. Ni. Ni boleh. Cepat ri. Dah tak galak dah. Oh, macam tu ya. Dan 3 ekor dia. Tak sebab lagi satu kita huru-hara ni. Tak apa, relax je. Lagi satu sebab kita huru-hara sikit ni kan. Oh. Tapi tak apa, nanti sekarang ni Kuncai dah tutup. Nanti dia akan patah balik ke sana. Nanti belah sana main. Beza lah. Tak apa. Kau tunggu je di. Sut. Oi. Ayuh Nuri. Terbang wih. Ish. Dia jangkau lagi. Apa yang kau? Wish. Tak apa, ke sana pun tak apa. Boleh layan dia. Terus ada zak-zak tu yang Boleh. Sini. 2 ekor dari besar-besar macam ni. Bengong betul, besar betul. besar ni. Boleh Encik. Boleh. Hui. Mantap ah. Siapa kau ni? Tak tahu lah, kacau lah. Nah, campak. Dah, campak dulu. Ui, dia makan, kau tengok tu letup. Wow. Woi, tak sempat rakam tu. Belum jatuh lagi, meletup terus. Tapi dekat sangat dah. Tak steam lah. Aduh, itu pasal. Itulah. Aduh. Nuri dah koyak dah tu. Jadi ni lah pakai air lah. Jadi. Kopi kurang hajar, SP tak makan. Hari ni aduh, punca lah Mikail. Dah, senyap jadi ikannya lari. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Lempar je. Lempar. Cepat. Nanti dari bawah, tung, kau tengok Nuri. Kita bagi orang Teluk Ogong ni mancing kau-kau ya. Tak apa. Relax. Nanti dia ada tu. Dari kilo. Kau relax ke. Aliu tu. Pancing siapa ni? Cepat Abahan buat apa tu? Abahan bercinta pasal umpan. Aduh. Ini kalau pertandingan semalam ni aku dah nombor 1 dah ni.
Dah lamp. Jauh sikit lah. Jauh sikit lah. Kejai kena tu. Jauh sikit dia monyet makan. Cuba bayangkan kalau casting tu. Steam tu. Pakai Kau main kat depan ni je, alur ni je. Dia bulan main arus. Kena. Oi, tegarut. Janganlah kayu sangat. Macam Astro tu. Nuri. Inilah. Baru masuk nanti dia masuk TV kan? Ya. Pakat-pakat tekan saya besar Nuri, sekilo saya sekilo. Sensasi dia Nuri. Kalau putus swing kau. Kalau koyak kau pun swing kak. Ui. Sedap oi. Tapi lah bang, silang tu. Okey. Gunting lah. Okey. Macam mana perasaan Cik Nuri dapat ikan besar-besar? Mantap. Ini baru mancing. Masaknya yang dicedok saiz-saiz pula tu. Besar geng. Tengok ada harapan tak? Bagus lah. Depan ada kedai buka. Haus beli air je. Tak tahu kalau dia QR ke tak. Kalau tak ada QR koyak lah. Dah letup-letup lah. Tapi tak makan sebelah pelampung tu. Dah tobat dah. Walaupun cut, kau cakap satu je kan. Air dah banyak dah cukup. 3 baru. Daus. Macam mana wakil daripada Persatuan Abah-Abah punya mancing? Abah-abah bisi pakai pelampung. Okey, kau pasal yang Abah Fun Fishing. Abah faham ni? Tak. Ni dia kategori Abah. Luar konten kan, luar konten. Luar konten. Untuk bukti lagi, tapi orang tak scam. Ini tak scam ni. Ini memang penganjuran okey. Tak. Kita scam penganjur okey. Dia dah boiling sebelah pelampung tak makan dah Buran free. Alamak, dah slow dah. Arus panas gila. Umpan dia dah hilang tu. Umpan dia dah lucut tu. Tu yang ada sambar umpan tadi. Makan. Gitu. Dia dah datang. Tak. Nak kena order lagi lah jig head ni. Long kopi. Alah. Macam mana lucut ni? Tak, dia lipat lompat tu. Pada melayang. Banyak sok layan terbang. Ayoi. Mikael bangau. Uncle datang sekejap saja strike. Tadi kau putih tadi berapa? 30. Siapa ni Mikael bangau? Besar ni. Ini mau main sampai dia tak ada skor. Ha. Tak boleh kasi naik terus. Semalam dia naik terus jatuh. Ni ke semalam lah kau Angel. Tak tahulah. Layan tu pakai teleskopik tu. Layan bulan pakai teleskopik tu. Nampak? Layan tu. Nampak? Tolong ambil gambar boleh. Bayar 5,000. Tak adalah. Sinilah. Gurau saja janganlah. Marah. Ya. Handphone tak ada bateri. Macam mana keluar bateri tak ada? Terbang tu. Besar ni. Saya tak pernah mancing bulan pakai teleskopik tu. Boleh? Telefon banyak tu. Tu dia silang. Bang, tali sana. Silang. Untuk elak lu seng. Bang, kau naik kan? Okey.
Okey, teleskopik lah. Okey, mantap. Mantap ah. Belum stop lagi. Pantang dikutuk. Ui, terbang dia. Ui. Macam mana Encik Daus? Main drag sangat Okey, boleh Boleh, yang ni boleh menang 10,000 tak? Hey, nombor 5. Nombor 5 Nombor 5. Oh. Foul. Tu sebab apa? Foul. Itu sebab dalam hati tu ada yang sifat riak tu. Dia kata, anak aku bangun ni. Kena balik dah. Ya je geng. Dah, casting tak mau main layang. Cut. Lucut. Sudah. Ngah gelojoh. Sembat macam apa kau ni? Bukan macam haruan. Punca lah. Aduh. Halus punya dia main mulut. Jangan sembat macam haruan. Layan je. Tahan saja. Ke ni kan有这个。 Ya. Tali pening apa pergi musim mana tali. Kita modus stop. Dah, tapi dia tak mau bawah ni, dia nak makan jauh. Oh, tu sudah kejar. Saya dah. Belum. Wih, main macam tu Ya, macam tu je. Like, akrobatik dia. Oh, okey. Strike. Woo! Itu yang kita mahukan. Makan jauh geng, tapi tak besar. Wow, catch and release. Kampret. Akhirnya Encik J Samsudin berjaya juga. So tempat tadi memang kau-kau padu geng. Semua berjaya melucutkan ikan. Semua ni lah, termasuk aku kan. Dia dapat banyak, nanti tunjuk hasil kat rumah. Tunjuk hasil kat rumah geng ya. Jadi sebenarnya masih gagal lagi lah nak mancing bulan pakai casting kan. Tapi apakan daya, macam ni pun layan lah. Boleh lah. Syok juga geng. Geng, hasil kita 6 ekor Dah besar-besar ni. Besar-besar. Ni besar geng. Ni saya silver budak ni kaki aku lah. Besar ni 500 gram ada ni seekor. Ada 6 ekor. Ya, hasil kita mantap padu.